Tak ada. وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب استعن بالخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sementara tu perhatian yang belakang tu tolong biar je kita nak kita tengok ni bayar suara kat perlahan pakai mic. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah tuan-tuan yang dirahmati Allah, acara kita ringkas khutbah. Sesuai nanti nama kita bersyahadat, kita berkhutbah, selawat dan akan diteruskan oleh yang insyaallah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abdullah wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara, sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha sedaya mungkin laksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Jauh diri dari segala cinta serta larangannya. Demi Allah, la'alla kita berbakti. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Sadaqallahu al-'azim. Dalam ayat ini Allah perintahkan kita orang yang beriman agar kita serta keluarga kita dipelihara jangan sampai menjadi bahan bakar api neraka. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, usul pesantren nanti saudara Muhammad Faris Siddiq pastikan nafkah makan minum pakaian perhatikan selesai dengan suami. Allah berdoakan baik Faris. Yang kedua, menjadi guru ustaz, imam, bimbing isteri dan anak akhlak faham agama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang namanya ilmu. Jadi surah ada namanya ilmu wajib hadir. Mendapat ilmu agama, ilmu fardu'ain. Karena kita bertanggung jawab pastikan anak ini faham agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, harmoni rumah tangga itu paling penting dalam berkeluarga. Apabila terkait dengan rumah tangga, dua berbincang bersama. Insyaallah Allah berkemudahan dan berkah. Hubungan baik bukan dengan orang istri dan walinya saudara adanya. Silaturahim wajib diperlukan. Sesekali jangan sakiti istri, ini juga mau bermain. Dan pastikan mahu diri, mahu istri, mahu keluarga, keluarga itu. Allah berkata dalam Al-Quran ayat 9. Mimi Syamil, Mimi Syahira. Allah
Maka hadirin yang dirahmati Allah, sama-sama kita ucap kalimah syahadah. Kita ulang 3 kali bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita istighfar 3 kali dan kita salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 kali. Bagaimana Allah hukum keinginan kita, Allah ampuni dosa kita dan Allah berhati kehidupan kita berkaitan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. InsyaAllah Allah terakhir Allah berkata berikut awal ini mudah ya dia. Nikahnya Bibi Syahira binti Muhammad Sabri dengan mas kawin 3 tunai. Alhamdulillah kan ya. Alhamdulillah. Sebelum itu Faris kita bacakan tanda nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Faris Tisuri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Faris Tisuri. Tadi bahawa bila saya tinggal dengan isteri saya, Nurul saya binti Muhammad Sabri selama 4 bulan Ramadan 2022 atau diri selama di Singapura dengan paksa atau saya walaupun saya tidak memberi nafkah kepada dia selama 4 bulan Ramadan 2022 sampai sedangkan dia taat pada saya, atau jika saya menyebabkan mudarat terhadap tubuh badannya atau kehormatannya atau harta bendanya, atau menyebabkan keaniayaan atau sebarang darah syariah.
dan kemudian dia menuju kepada mahkamah syariah, dan jika sabit memberinya di sisi hakim syari'i dan dia memberikan kepada mahkamah syariah yang menerima 10 RM bagi pihak saya, maka pada ketika itu tertalak dia dengan talak hulu. Muhammad Faris, tadi yang anda baca tadi anda tak faham. InsyaAllah boleh contoh sikit apa yang anda faham? Ta'liq yang dibaca oleh suami ialah ta'liq tegus talak. Ta'liq tegus talak ni sekiranya abai tanggungjawab, lalu isteri mengadu ke mahkamah, benar ia sebagaimana dia adu, lalu isteri bayar ke mahkamah RM10, ketika itu berlaku tegus talak. Tegus talak dengan nilai RM10. Sebelumnya abai tanggungjawab, adanya aduan dan bayar ke mahkamah RM10. Kesan daripada tegus talak, tak ada rujuk. Tegus talak tidak ada rujuk. Satu lagi yang tidak ada rujuk ialah talak setelah usai nikah, tidak ada sebarang hubungan kelamin, terus talak. Lepas nikah tak ada hubungan kelamin, terus talak. Terus ke seminggu ke sebulan ke setahun ke tak ada hubungan kelamin, mentalak isteri tanpa sebarang hubungan kelamin, maka berlakulah talak yang tidak ada rujuk. Baik, untuk seorang suami dia wajib bertanggungjawab, pastikan nafkahnya selesai, jaga hak-hak isterinya, jangan diabaikan tanggungjawab. Lalu dibaca ta'liq ni bagi kata memberi hak kepada dua-dua pihak lah. Pihak suami ke mana-mana pun wajib bertanggungjawab, kalau tak ta'liq pun wajib bertanggungjawab. Abai tanggungjawab, hilang isteri kalau mengadu dan bayar ke mahkamah RM10. Kesannya tak ada rujuk, dan hak isteri boleh melepas diri dari suami yang tidak bertanggung jawab. Itu tujuannya, tidak ada lain lah. Bukan nak merugikan kesehatan. Suami bertanggungjawab, tak berlaku dah tegus talak. Jadi tak suami bertanggungjawab, insyaAllah. Baik, ada soalan Faris? Nak minta nanti baca doa ke? Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma barik li hadaini al-arusain wajma' bainahuma fi khair wa alif baina qulubihima kama alafta baina al-ma'i wat-tin wajma' bainahuma al-mahabbata wal mawaddata wal widada kama ja'alta min baini ibadika wa anbiya'ika wa rusulika wa alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa وألف بينهما كما ألفت بين يوسف وزليخا وألف بينهما كما ألفت بين سليمان وبلقيس وألف بينهما كما ألفت بين أيوب ورحمة وألف بينهما كما ألفت بين موسى وزعفران
wa kama allafta baina nabiyyina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkatilah kedua-dua pengantin ini. Temulah mereka berdua ya Allah dalam kebaikan semata-mata. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud, masalah mereka berdua sebagaimana Engkau mesrakan tanah dengan air. Temulah mereka berdua ya Allah dengan penuh mesra kasih sayang yang berkekalan, sebagaimana Engkau jadikan antara hamba-Mu, Nabi-Mu, Rasul-Mu alaihi wassalatu wassalam. Halkanlah hati mereka ya Allah dalam saling kasih mesra. Semestinya Nabi Allah Adam dengan Hawa, semestinya Nabi Yusuf dengan Zulaikha, semestinya Nabi Ayyub dengan Rahmah, semestinya Nabi Ibrahim dengan Sarah dan Hajar, semestinya Nabi Sulaiman dengan Balqis, semestinya Nabi Musa dengan Za'faran, dan seumpama mana Engkau mesrakan junjungan besar Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan semua istrinya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud, Kunda kekalkanlah sifat mesra, serasi mahabbah, kasih sayang antara kedua pengantin ini. Tunjuklah mereka dan kami semua ya Allah dalam takwa, dalam kebenaran. Lanjutlah usaha mereka dan kami semua ya Allah dalam keberkatan, kesejahteraan dan ketenangan jiwa. Akrablah hubungan mereka berdua ya Allah dalam persefahaman kasih sayang yang berkekalan. Jadilah mereka dan kami semua di kalangan hamba yang Engkau ridai dan Engkau pelihara marwahnya. Ya Rahman ya Rahim ya Wadud, jadilah kami semua yang hadir dalam majlis ini ya Allah di kalangan hamba yang mensyukuri nikmat-Mu, sabar menghadapi segala ujian. Anugerahlah kami semua ya Allah keturunan anak cucu yang saleh, lelaki maupun perempuan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.